Luruskan soft, rapatkan soft. Mintalah pertolongan. Pertolongan akan datang jika kamu minta tolong. Awak tampar saya, saya live dengan awak, saya ni ramai follower tau, kalau awak tampar saya, hilang confidence saya macam mana? Saya nak live dengan awak, Mam, dah lah tu lah Mam. Dia dah lah influencer. Habis masjid kita nanti. Jika imam takut pada influencer, dunia akan hancur. Awak tak tahu ke rapatkan saf ni dapat pahala? Sorry. Kuah, duit infak masjid 5 juta pun tak apa, boleh tekan link dia bayar.